Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kita balik je dari Sibu tu lepas kita buat video yang 2 video tu lepas. Hujan pula dekat kampung kita orang ni, tak berhenti-henti dari pagi sampai malam, dari malam sampai subuh balik. Dia dah keluar. Saya ingat saya nak buat serunding emang. Sebab dia besar-besar, jadi bolehlah saya buat serunding emang. Ni hari pertama, encik suami carilah tak banyak, tapi adalah buat lauk dulu untuk hari ni. Mungkin dia akan pergi lagi malam nanti ke besok ke, kita buat serunding pula. Tapi besar-besar, telur pun banyak. Kebanyakan dia bertelur lah. Anak-anak pula jenis tak makan, direbus pun tak makan, dibuat kicap pun tak makan. Tapi kalau kita buat serunding, diorang makan pula. Jadi tak apalah, demi untuk anak-anak biar dia merasa juga isi emang ni, kita buat serunding lah. Ni belah malam pula suami saya pergi cari lagi, dapatlah dalam kali ni banyak sikit lah, 20 ekor. Ni yang dah matilah, kita buang dia punya tanah dalam perut dia nanti. Lepas tu kita simpan, besok pagi baru kita rebus. Dan ni belah pagi pula dia nak mandi, dia kata sebab air dia makin naik. Dia surut sekejap je, lepas tu makin naik. Tapi untuk pagi ni air dia betul-betul naik lah. Tengok sampai jalan kami pun macam dah nak tenggelam dah tu. Tinggi lagi dari semalam air dia. Jadi saya tak boleh tinggalkan dia seorang kat sini. Saya kena tengok dia sampai dia rasa dia dah penat nak mandi, nak main air hujan. Saya takut dia ke depan sana. Dia ni bukan tahu takut, saya risau sebab sana tu kan dalam air dia. Dah tu pula dia tak pandai berenang. Takutlah sebab dekat sana tu kan sungai kecil, air dia makin naik, jadi dalam lah untuk dia nak bermain dekat sana tu. Dia tak pandai berenang lagi. Kalau dia pandai berenang, saya biarkan dia main sorang-sorang. Okey, alhamdulillah ni dia isi emang, banyak jugalah. Dan ini dia telur emang. Sekarang saya nak tumbuk telur emang tu biar dia jadi halus. Jadi untuk kita goreng dia nanti senang sedikit. Taklah mengambil masa sangat. Itu kata saya lah. Tapi kita tengoklah nanti macam mana kejadian dia bila kita buat dia jadi serunding. Kita tumbuk dulu. Tu kan halus dah dia. Cukuplah sehalus ini saya rasa. Sebenarnya suami saya pergi cari lagi jam 5:30 petang tadi. Dia orang dengan kawan-kawan dia lah pergi cari emang lagi. Kalau ada lagi nanti kita akan buat serunding lagi. Mungkin dia orang balik lambat lah, dalam 11:30 malam nanti. Tapi kita tengoklah berapa dia orang balik nanti. Okey, dah siap telur kita. Kita dah tumbuk dia. Okey lah tu kan, dah halus dah tu. Sekarang ni saya nak tumbuk isi dia pula. Tumbuk sikit isi dia, bagi bagi dia pecah macam ni lah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Macam ni juga. Okey, dah siap.
kita tumbuk telur emang dengan isi emang. Okey korang, tada, nampak? Suami saya baru balik cari emang ni. Sekarang jam 11.30 malam. Dapatlah dalam 31 ekor. Ni nanti kita nak pisahkan, bagi mak mentua saya sikit, bagi mak saya sikit, bagi adik saya sikit, buat rasa-rasalah. Lepas tu kita buat penambahan untuk serunding mang kita. Alhamdulillah. Rezeki malam-malam cik suami. Okey, ni dah subuh sebenarnya. Saya bangun tadi sebelum subuh. Lepas subuh saya terus masaklah. Saya terlupa pula nak on kamera. Jadi macam ni lah rupa mang kita yang belum siap lah. Ni belum siap lagi. Dia masih basah. Kita pastikan dia betul-betul kering lah. Baru dia jadi serunding yang sedap. Nanti bolehlah kita makan dengan nasi panas-panas. Tak ada lauk macam contoh hari ni kita rasa malas nak masak. Tak ada lauk, tak ada apa. Kita boleh makan dengan serunding ni. Rebus ketupat, makan dengan ketupat pun boleh. Dengan pulut panggang pun boleh. Dengan apa nama tu? Satu jenis lagi tu. Kelupis. Kita orang Sarawak panggil kelupis. Makan dengan serunding mang ni pun sedap juga kelupis tu. Tapi sekarang tak ada orang jual kelupis. Saya suka makan dengan serunding mang kelupis. Serunding udang kering ke. Sedap. Alhamdulillah, dia dah hampir nak kering. Dia macam dah nak, apa nama tu, tak ada dah ketul-ketul dia tu. Kita kena buat dia biar tak ada ketul-ketul. Jadi kita boleh simpan lama. Kita boleh masukkan dalam peti sejuk selepas dia masak ni, selepas dia sejuk apa semua. Nanti kalau kita nak makan, kita boleh ambil je lagi. Senang kan? Rezeki musim hujan, rezeki emang. Kita buat serunding. Alhamdulillah. Kita masih tu tengok dia tu. Ada sikit-sikit lagi yang basah. Okey korang, dah siap kita punya serunding emang. Alhamdulillah, sekarang jam 9, nak dekat 9.30 baru dia nak siap. Patutlah orang tak nak buat, dahlah sikit. Tapi rasa dia memang sedap lah. Dia isi mang ni rasa dia lebih manis daripada isi ketam. Tu yang buat dia special sikit tu. Kalau saya diberi pilihan antara mang dengan ketam, saya pilih mang lah. Sebab mang ni sedap isi dia, manis isi mang ni daripada ketam. Ni dah siap. Alhamdulillah, walaupun ambil masa lama. Okey, serunding kita saya dah letak dalam bekas. Macam ni lah dia. Alhamdulillah. Tengok separuh je. Okey, sampai sini je lah video kita untuk kali ini. Semoga korang suka dengan video saya. Terima kasih kerana menonton video saya dari mula sampai akhir. Jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.